Assalamualaikum guys, hari ni kita nak buat reaksi kepada official trailer nombor 1 Ejen Ali The Movie 2 Misi Satria. Ejen muda. Kenapa Ejen? Dia ada calon yang lebih baik. Kau rasa dia boleh? Satria masih belum. Sebab nampakkan hasil dalam misi. Kalau jadi apa-apa, kamu sanggup tanggung. Oh, Kemas Production, syarikat baru. Oh, Rizwan. Selama ada trust. Kita tahu tu scene season 3 permainan baru. Ini karakter. Satu lagi mesin. Ejen. Wih, Alicia. Satria, Sabana, Bangki. Bulan 5 nanti. So, berdasarkan official trailer nombor 1 tadi, kita boleh nampak yang banyak benda baru yang kita dapat tengok. Tapi kebanyakannya kita sebelum ni dah tengok masa dekat sneak peek kat rerun movie 1. Lepas tu dekat teaser trailer ketiga time masuk AJL 39. So, to be honest, saya excited dengan The Movie 2 ni sebab kita nak tahu identiti Neonimus. Fans Ejen Ali semua dah buat teori macam-macam spekulasi identiti Neonimus ni. Ada yang kata Victor lah, inilah, itulah. But dalam movie 2 nanti kita akan dapat jawapan identiti Neonimus ni siapa yang sebenarnya. So, kinda excited, can't wait. So, kalau korang pun excited macam saya untuk tonton filem Ejen Ali The Movie 2 ni, saya nak korang komen Satria bangkit. Itu je.